Guys, aku tengah jalan-jalan lah ni. Sebab apa panggil? Sebab aku tengok ada bunyi air lalu dekat sini kan. Lepas tu aku tengok ada pipe bocor ni. Macam ni. Nampak tu. Lepas tu aku tak tahu nak buat ke mana ni pipe ni. Sebab aku fikir dah tadi. Langkah utama masa pipe bocor macam ni, aku kena cari stokok. Stokok. Tapi aku tak jumpa stokok. Sekarang ni aku tengah fikir kan, bila pipe bocor macam ni, aku tak tahu nak buat ke mana. Sebab aku tak jumpa stokok. Tadi aku terkedah gini. Nampak ni. Aku terkedah gini. Tapi takkan aku nak duduk sini. Kan. Lepas tu aku cubalah contact member-member aku untuk nak buat benda ni bocor ni. Lepas tu kawan aku pun katalah pasal pipe bocor ni. Dia kata buat kan dia suruh potong dulu. Masalah sekarang ni aku nak cari apa panggil? Aku nak cari kata pipe, aku tak jumpa. Sebab aku tak tahulah ke mana bentuk kata pipe untuk aku nak potong benda ni. Cuma sekarang ni soalan aku lah, macam mana aku nak atasi pipe bocor macam ni. Lepas tu aku tak tahulah pipe ni macam mana dia tiba-tiba bocor. Sedangkan dekat sini dia ada pokok ni je. Nampak? Ada pokok ni je. Lepas tu pipe ni lalu bawah ni. Fikir dah ni. Tak tahu nak buat macam mana. Sebab dia sekali bocor, dia bocor macam ni. Nampak ni. Dia ada dua mata lah dia tubik ni. Ada dua mata dia tubik macam ni. Tapi aku fikir-fikir dah kan. Bila air keluar macam ni, mesti meter air mesti ya jalan kan. Walaupun apa panggil? Walaupun halus macam ni, betul tak? Cuma sekarang ni dalam otak aku lah, aku tengah fikir juga macam mana aku nak selesai pipe bocor ni. Sebab iyalah kan, aku nak buat biar tak bocor. Tapi selepas aku cakap ni, tadi dia laju. Nampak? Yang satu lagi dia dah slow. Aku rasa kalau aku boleh settle benda ni, benda ni kalau aku boleh settle lah benda pipe bocor ni, aku rasa jimat dah biar air tak bulan ni. Sebab air tak tubik dah kan. Ni bila ia jatuh macam ni, ia jatuh dekat situ tau. Nampak tu. Dia jatuh dekat situ. Tapi dalam banyak-banyak pipe bocor yang ni aku pelik sikit ni. Dia memang puli ni memang ia akan bocor dekat garis biru ni kau. Nampak ni garis biru ni. Ke lagu mana Sebab iyalah, pening juga aku fikir benda ni. Tapi tak apalah. Mungkin sekarang ni aku kena pergi cari betul-betul dia punya stokok. Aku akan tutup dulu. Mungkin nanti aku akan potong dekat sini. Lepas tu aku akan ambil satu soket yang macam ni. Nampak ni. Aku akan sambung macam ni nanti. Biar dia tak bocor. Kan. Ataupun aku buang je sini. Aku potong di sana, aku sambung dekat sini. Tu penyelesaian yang baik lah yang aku fikir. Cuma sekarang ni aku nak settle dulu pasal air bocor ni dulu deh. Terima kasih lah guys yang mana dah tolong aku tengok video ni. Terima kasih lah. Sebabkan korang tengok video ni, selesailah masalah bocor. Nanti selesai yang macam ni. Yang ni kita pindah dekat sini. Boleh macam tu kan. Hasilnya lah. Kan. Jadi terima kasih lah kepada korang dah sudi tengok video ni. Nanti aku settlekan lah pipe bocor ni.